Semua pelajar-pelajar FAI ni, mereka ni nampak lebih agak dia macam agresif dan positif. FAI Podcast Series. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zaira, merupakan host untuk podcast FAI Aidilfitri. Ini merupakan podcast pertama yang dianjurkan oleh FAI. Dan kalau kita lihat kita dalam vibe raya, sebelum tu, you all tahu ke FAI ni apa? High five? Form 5? Bukan. Okay, FAI merupakan kesingkatan bagi Fakulti AI ataupun Fakulti Kecerdasan Buatan. Fakulti AI pertama di Malaysia, dan terima kasih kepada Perdana Menteri kita PMX yang telah memberi mandat kepada UTM untuk kita menubuhkan Fakulti AI pertama di Malaysia ini. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal FAI, boleh masuk ke website kami fai.utm.my. Dekat situ ada macam-macam cerita sejarah, latar belakang, macam mana FAI ni tertubuh. Jadi visit website tersebut untuk tahu lebih lanjut. Hari ni kita fokus kepada podcast kita. Kalau tengok ada vibe raya, hiasan-hiasan raya, dan belakang tu untuk pengetahuan rakan-rakan semua merupakan latar belakang pemandangan di Fakulti AI, merupakan Scholars Inn, salah satu penginapan kepunyaan UTM. Alright, walaupun kita dah vibe raya, untuk pengetahuan sebenarnya rakaman ini dibuat pada hari terakhir, di hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan bersamaan 28 hari bulan Mac. Kan, dan walaupun ini merupakan podcast pertama permulaan, tetapi hari ini kita ada tetamu istimewa yang merupakan kebetulan hari ini merupakan hari terakhir beliau bersama UTM dan bersama FAI. Tetamu istimewa. Jadi saya perkenalkan bersama kita hari ini Dr. Ruzana Ishak, merupakan salah seorang warga FAI yang akan bakal menamatkan perkhidmatan beliau pada hari ini. Punch out sekejap lagi petang nanti. Okay. Selamat datang. Assalamualaikum Dr. Ruzana. Apa khabar? Selamat berpuasa. Baik. Kita masih lagi dalam bulan Ramadan tapi dah vibe-vibe raya. Kan. Okey. So Zaira, baju raya dah ada? Oh, ada. Cik, mesti. Siap semua ya? InsyaAllah. Okay, Dr. Zana mesti dah ready ni. Yang lagi Mesti. gembira ni kan. Okey. So, sedikit pengenalan. Mungkin Dr. Zana boleh memperkenalkan diri sedikit sebanyak. Apakah pengalaman bersama UTM dan towards the end ni bersama FAI? Mungkin boleh ceritakan sikit. Okay. Terima kasih Zaira. Saya terlebih dahulu nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada pengurusan Fakulti Kecerdasan Buatan UTM dan juga tim podcast FAI yang telah menjemput saya sebagai tetamu untuk ruang bicara ini. Ya. Jadi saya mula bekerja dengan UTM pada tahun 1995. Wow. Jadi hari ini memang merupakan hari terakhir saya sebagai staf akademik di UTM. Manakala pada 31 Mac nanti merupakan hari terakhir saya sebagai kaki tangan awam. Okey. Berapa tahun tu lebih kurang? Tahun ini merupakan tahun yang ke-30. Oh, 30. Wow. Itulah pejam cilik dah 30 tahun ya. Tak sangka. Tapi nampak masih awet muda ni kan, walaupun dah bekerja begitu lama kan. Alhamdulillah. So sepanjang bekerja di UTM selama hampir 30 tahun, saya memulakan kerjaya saya pada tahun 1995. Actually sebelum tu saya dah start dengan UTM pada tahun 1994 atau 93, akhir 93 sebagai part time lecturer. So part time lecturer masa tu nak mengajar pun masih takut-takut sebab umur kita dengan pelajar lebih kurang. Kita muda lagi masa tu kan, baru graduate. Kemudian saya pergi ke industri sekejap sebab dalam 1 tahun, kemudian saya kembali ke UTM sebagai pensyarah sepenuh masa dan saya ditempatkan di Pusat Persediaan Kajian Teknikal ke Jepun. Program tersebut adalah program dengan Mombusho, Kementerian Pelajaran Jepun dengan JPA. So selepas daripada situ saya terus kekal di UTM KL dan banyak jugalah berpindah PTJ. Di antara PTJ yang saya berada di UTM KL, selepas PPKTJ saya ke
program pengajian diploma. Kemudian yang kita panggil sebagai PPD. Lepas tu daripada PPD ditukar kepada nama Kolej Sains dan Teknologi. Kemudian ditukar lagi kepada UTM Space. Selepas UTM Space saya ke Razak School. Daripada Razak School saya ke Fakulti Teknologi Informatik, FTIR, Razak. Kemudian daripada FTIR saya sekarang berada di Fakulti Kecerdasan Buatan. Yang saya rasa macam merasa bangga jugalah sempat bersama dengan FAI untuk satu semester bersama dengan pelajar di sini. Amat teruja lah rasanya terpilih untuk bersama-sama dengan FAI. Okey, menarik tu. Jadi panjang perjalanannya kalau didengar tadi apa yang Dr. Rozana ada kongsikan tadi. Sebahagian daripada pengalaman beliau tu sebenarnya sebahagian daripada perjalanan FAI juga. Sebelum menjadi FAI merupakan Razak School, Fakulti Teknologi Informatik Razak. Itu yang saya kata tadi, kalau kawan-kawan di luar sana nak tahu lebih lanjut kena masuk website kita orang. Dalam tu ada semua penceritaan tu. Tapi hari ni kita dengar pengalaman Dr. Rozana sendiri. Jadi dalam sepanjang perjalanan daripada tahun 1995 sampailah sekarang, apakah mungkin boleh kongsikan, mesti banyak pengalaman-pengalaman pahit manis bersama dengan UTM secara umumnya dan FAI towards the end ni, mungkin boleh kongsikan. Okey, pengalaman saya ingat yang saya nak kongsikan satu pengalaman yang agak touching jugalah di mana ketika itu saya mengajar di Kolej Tentera Udara Alustar. Saya setiap minggu saya pergi ke sana untuk mengajar matematik. Tapi di bawah UTM lah? Bawah UTM. Program tu bawah UTM. Program UTM dengan TUDM. So pelajar-pelajar ni akan jadi pilot TUDM lah. Mereka mengikuti kursus mechanical engineering. Ketika mengajar di sana, kelas saya pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Pada satu hari tu di sana ada break pukul 10.30. Mereka akan makan. Biasanya mereka makan di Dewan Makan. Tapi pada hari itu bila break saja, seorang pelajar datang ke meja saya untuk tanya soalan. Saya pun jawab. Kemudian lepas tu seorang lagi datang ramai. Dia macam mengerumuni saya dekat meja tu. Lepas tu saya pun asyik bercakap, explain tentang subjek tu. Tiba-tiba ada lagu Happy Birthday dilaungkan. Dibuka music dalam kelas. Saya macam, ni birthday siapa? Saya tanya student kan. Lepas tu mereka buka satu jalan, satu lorong. Then datang dua orang pelajar bawa kek bersama dengan lilin di atas sambil menyanyikan lagu Happy Birthday kepada saya. Saya agak macam, saya sebenarnya hari tu lupa birthday saya. Tengok betapa dedikasi je sampai lupa birthday sendiri. Saya lupa birthday saya. Jadi rasa masa tu tak tahu nak cakap lah. Rasa memang rasanya air mata keluar jugalah masa tu kan. Jadi terharu sangat. Dan saya tak tahu bagaimana mereka tahu hari tu birthday saya. Memang tak tahu. Si pelajar-pelajar ni korek betul favourite lecturer ni. Dan yang menariknya dalam kelas tu di TUDM semuanya lelaki. Jadi pandai mereka arrange kan. Tak sangka mama askar pun taci-taci gitu kan. Jadi saya agak terharu hari tu. Memang rasa dihargai lah. Begitu rapat dengan mereka kan. Dan pada hari itu mereka bawa segala makanan dari Dewan Makan, semua makan dalam kelas. Itu kenangan yang saya tak boleh lupa lah. Yang saya rasa agak rare lah dilakukan oleh pelajar dalam kelas untuk bersyarah kan. Jadi alhamdulillah rasa dihargai. Kemudian ada satu kisah bersama pelajar ini juga agak lucu sedikit lah. Mereka selalu pada setiap hari saya masuk kelas, mereka akan seorang ketua kelas akan datang kepada saya untuk buat reporting. Dia akan report berapa pelajar hadir hari ni, pelajar sakit dan sebagainya. Dia akan berkawat lah, berkawat ke depan, tabik hormat dengan saya. Lepas tu dia akan undur belakang, dia akan masuk kelas. Tapi Dr. Rozana tak perlu tabik lah. Tak perlu lah, saya duduk je. Faham. Kemudian saya buat perubahan sedikit lah. Saya beritahu, saya kata boleh tak kita buat baca doa? So sebelum you masuk tempat tu, baca doa dulu. Okey. Mereka buat. Alhamdulillah. Tapi satu hari tu dia angkat tangan baca doa, dia tak baca doa. Bunyi suara baca doa di belakang. Saya macam, siapa baca doa ni? Saja dia nak buat lawak dalam kelas mungkin kan. Dia ni suka bergurau. Dia memang suka bergurau. Especially bila dia jumpa kita sebagai orang awam kan. Dia banyaklah, dia rapat dengan kita lah. Banyak minta pandangan dan sebagainya. Itu kenangan, antara kenangan saya dengan pelajar lah. Seronoknya. Selain pada tu, ada banyak sebenarnya kenangan ni kalau nak share kan. Mestilah 30 tahun kan. Tak apa. Silakan. Ada yang paling saya rasa bagi saya lah sepanjang berkhidmat sebagai staff akademik.
yang paling saya suka sekali adalah bila pelajar tu selepas dia graduate, dia datang jumpa balik. Saya ada ramai pelajar macam tu lah. Yang mana saya pernah jadi penasihat akademik dia. Dia kontak saya balik. Bertahun-tahun juga dia through email. Ada kala mereka amat perlukan kita lah. Itu yang saya nampak. Dan saya sebenarnya tak sangka pelajar perlukan saya lagi. Saya ingat dah habis kelas, kan, mengajar balik, dia orang dah graduate, habislah kan. Rupanya dia datang, dia minta pandangan, dia ada masalah di tempat kerja. Faham. Jadi mereka baru lepas diploma masa tu kan. Jadi dia tak faham lagi mungkin macam mana kan. Jadi dia minta pandangan saya. Apa yang berlaku di pejabat dia tu dia cerita dengan saya dan dia minta nasihat. Alhamdulillah. Bertahun-tahun juga saya guide dia sampai dia akhirnya dia dapat satu jawatan yang stabil lah. Dan kisah pelajar yang dah graduate jumpa saya semula tu ada few lah, ada beberapa. Ada juga yang datang kembali pada saya bertanyakan tentang kursus yang dia nak sambung belajar. Semuanya berkaitan akademik lah kan. Mereka ceritakan keadaan mereka, minat mereka sebenarnya begini-begini. Kadang-kadang kan dia buat lain, kursus lain, dia sebenarnya minat lain. Di situ dia luahkan pada saya dan dia minta pandangan saya apa kursus yang sesuai untuk dia. Boleh tak dia nak ambil kursus ini dan ini. Dia saya guide. Alhamdulillah. Dan baru ni pun dia datang jumpa saya. Sebab dia tahu saya nak bersara kan. Dia datang jumpa saya dari USM. Dia masih kontak saya. Saya mengajar dia tahun 2018. Okey. Ada pelajar yang saya mengajar tahun 2012. Datang balik pada tahun 2000 saat saya mengajar dia 2012, dia datang 2018. Dia hantar email pada saya. Email dia tu macam, saya ingat ini scam ke kan? So dia tulis macam ex-student to find his ex-lecturer macam tu kan, tajuk kan. Jadi saya macam, apa ni kan? Tapi saya baca, dah bawah tu ada phone number dia. Saya pun cuba tekan phone number dia dekat phone saya, rupanya ada nama dia. Baru saya teringat, oh pelajar ni. Dia beritahu saya yang dia sambung master di UTM. Dia datang balik UTM. So dia macam seronok nak bagi tahu saya lah, saya rasa. Dan cuma yang paling saya rasa best lah bila dia cakap dia sambung belajar ni sebab dia teringat kata-kata saya dalam kelas. Saya pun terfikir apa yang saya cakap dalam kelas kan. Memang saya tak ingat tau. Tapi dia cakap doktor ada cakap kat saya jangan berhenti belajar. Itu je yang saya cakap. Menyebabkan jadi satu perangsang pada dia untuk sambung belajar. Dan saya memang tak pernah sangka pun kan. Jadi itu kenangan lah. Ada juga seorang lagi pelajar yang pada ketika dulu dia mengalami kemalangan. Tangan kiri dia patah. Okey. Semasa di hospital dia call saya. Dia kata tangan dia patah, dia accident. Macam mana dia nak sit exam? Dia risau nak sit exam subjek saya. Saya macam pentingnya subjek saya kan, saya rasa kan. Kemudian saya pun tak apa, saya kata nanti saya bincang dengan bahagian akademik macam mana kan. So dia uruskan diri dia dulu di hospital dan pada hari peperiksaan tu saya dilantik sebagai ketua pengawas dan dia ada dalam dewan dengan tangan sebelah kiri memang tak boleh guna langsung. Jadi saya dibenarkan untuk bantu dia. Maknanya kalau dia perlukan bantuan dia akan angkat tangan dan dia akan beritahu saya macam especially nak buat garis lurus kan. Dia kena pegang pembaris dan kena pegang pen. So satu tangan tak boleh. Jadi dia minta tolong saya, dia beritahu saya lah nak buat garis lurus daripada sini ke sini, saya buatkan lah. Jadi itu satu kenangan dan pelajar ni pelajar cemerlang. Dia pelajar terbaik dan dia selepas dia bekerja dia datang semula jumpa dengan saya di sini di Menara Razak. Kami berbual lah. Dia menceritakan pengalaman kerja dia dan sebagainya. Itu saya rasa memang momen paling indah. Satu lagi banyak cerita. Menarik. Satu lagi kisah seorang pelajar ni. Dia pelajar kolej kerjasama yang dia bukan ada di kampus kita. Tetapi dihubungi saya melalui Messenger Facebook. Saya tak tahu macam mana dia boleh cari Facebook saya. Pada ketika itu saya sedang menjawat jawatan sebagai ketua jabatan ketua jabatan perkhidmatan sains. Jadi dia menghubungi saya, dia memaklumkan pada saya bahawa dia gagal subjek kalkulus. Dan dia ingin improve lah. Jadi dia tanya saya macam mana nak improve subjek kalkulus dan sebagainya. Jadi saya bagi bimbingan dengan dia secara online lah. Kita tak berjumpa. Tetapi selepas dia graduate, dia ada datang ke UTM-KL berjumpa dengan saya dan the best is sampai sekarang kami masih keep in touch. Dan sekarang dia berada di Iceland sambung pengajian peringkat PhD. Okay. Semasa dia buat master pun kadang dia ada masalah dengan supervisor pun dia ada rujuk pada saya. Jadi saya rasa
this is the moment yang bagi saya paling best lah. Kan paling best bila student tu masih refer kepada kita. Jadi hubungan tu masih erat lagi. Berjalan, masih erat. Kita masih keep in touch. Walaupun tak semua, tapi walaupun ada sebahagian, cukuplah untuk saya rasa gembira sangat sebagai ahli akademik lah. Okay, menarik tu. So, kalau kita tengok figure Dr. Rozana ni kan memang macam motherly kan. Mungkin kerana itulah pelajar-pelajar berasa sangat seronok ataupun comfortable nak berkongsi kan. Wallahualam saya pun tak kalau takkanlah ikan kan masih communicate dengan pelajar-pelajar tu sampai dah bertahun-tahun. Saya rasa itu antara faktornya lah kan. Jadi banyak yang Dr. Rozana kongsikan mengenai pengalaman bersama pelajar-pelajar. Tadi Dr. Rozana bagi tahu tadi mengajar subjek matematik, betul? Ya, subjek matematik. Biasa kan kalau matematik ni kan macam killer subjek. Biasanya pelajar-pelajar mesti takut kan. Tapi bila dapat pensyarah yang motherly, yang sangat lemah lembut, macam Dr. Rozana, saya rasa macam mesti pelajar-pelajar semua rasa tenang dan gembira, seronok belajar maths. Okay, so itu dengan pelajar-pelajar. Kalau dari segi kerjaya di UTM ni, dari segi pencapaian ataupun sebarang anugerah ataupun apa-apa yang mungkin boleh dikongsikan dengan rakan-rakan akademik ataupun warga UTM yang lain, okay, selain daripada pelajar, dengan pelajar tu dah banyak dah pengalamannya, apa yang mungkin Dr. Rozana boleh kongsikan? Dari segi pencapaian, dari segi kerjaya, apa yang saya dah pernah capai, di antaranya saya dapat Best Paper Award lah. Best Paper Award, Best Presenter. Masa tu saya sedang melanjutkan pelajaran dalam bahagian PhD. Dan semasa saya melanjutkan pengajian di situ pun saya belajar banyak perkara jugalah, terutama saya daripada supervisor saya. Supervisor saya banyak mengajar saya tentang masa dan juga keyakinan diri. Masa tu dia ada pesan dengan saya lah, mungkin boleh dikongsikan ya. Kita jangan biarkan supervisor kita tunggu kita. So kita kena terlebih dahulu sampai kalau ada meeting. Kita mesti ke depan. Kita yang selalu hubungi supervisor kita. Itu dia pesan pada saya. Dan selain tu dari segi masa kan, so mesti sentiasa tepat lah. Sentiasa tepat, dan kita kena ada saling menghormati dengan supervisor. Itu paling penting lah saya rasa. Disiplin yang semua staff yang mana sambung pengajian perlu ikut lah. Dan saya memang ada hubungan yang rapat juga dengan supervisor saya. Salah seorang supervisor saya ada 3 supervisor. 2 di UTM dan seorang lagi di US, Profesor Stephen Aulario. Kami masih keep in touch lah sampai sekarang. Dan dia pernah menggelarkan saya his research daughter. Wow. Masa tu bila pergi conference sama-sama, dia banyak guide saya cara buat presentation dan sebagainya lah. So banyak kenangan yang saya belajar dengan dia. Okay, satu lagi tentang keyakinan diri tadi. Setiap kali saya berbincang dengan dia, dia selalu bagi tahu saya, Rozana, this is in the cement, not in the sand. Saya mula saya faham. Maksud dia nak saya kemas, saya firm. Apa yang saya faham tu, dia tak mau saya macam saya faham sikit-sikit ke, dia tak nak. Dia kalau dia tanya saya faham atau tidak, saya kena jawab yes or no saja. Itu sesuatu yang saya belajar dengan dia. Simen tu maksudnya macam keras lah. Keras maknanya kita firm. Kita betul-betul faham. Kalau sand tu kan macam yes, itu tenggelam kan. Jadi sesuatu yang saya belajar dan saya ingat sampai hari ini, dan saya sampaikan juga pada pelajar saya perkara yang sama. So semoga dapat jadi motivasi lah. Motivasi tu bukan saja untuk kawan-kawan akademik. Kalau berkaitan dengan supervisor ni, saya rasa pelajar-pelajar yang kita seliakan pun patut mengikutlah apa nasihat Dr. Rozana tu tadi kan. Okey, jadi dari segi pencapaian, dari segi pengalaman bersama pelajar, so daripada zaman dahulu di PPD sampailah Fetir dan sekarang ke FAI, apa perubahan yang Dr. Rozana nampak, mungkin dari segi pembangunan di fakulti ke, pelajar ke, ataupun cara kerja, pensyarah-pensyarah ke? Mungkin Dr. Rozana boleh kongsikan transisi yang dialami. Ya, memang sebagai orang lama lah kan, banyaklah transisi yang saya harus berdepan. Apatah lagi saya berpindah ke banyak fakulti kan. Dia banyak yang constraint, yang fokus fakulti ni fokus yang lain, fakulti fokus yang lain kan.
Saya perhatikan memang banyaklah dalam, kalau daripada dulu saya pernah mengajar menggunakan kapur. Kapur dan papan hitam kan. Wow. Jadi kemudian beralih arah kepada menggunakan marker. Kemudian selepas tu kita pergi kepada guna transparansi. Saya masih ada masa tu. Masih menggunakan transparansi. Saya ingat saya masih ada lah baru ni, tapi dah kosongkan bilik tu kan. Saya dah hapuskan lah. Jadi transparansi, menggunakan transparansi. Kemudian sampailah kita menggunakan online. Jadi pada ketika menggunakan transparansi tu, saya ada pengalaman juga mengajar dengan pihak Telekom. Ketika itu dapat jemputan sebagai pensyarah. Kita guna video conferencing. Saya berada di satu bilik sahaja. Pelajar saya berada di Kuantan, di Melaka, dan di bilik lain di kampus yang sama pun ada. Satu pengalaman yang menarik. Cuma beza dia, dulu saya hanya pergi mengajar. Semua setup dilakukan oleh staff. Tapi apabila berlakunya PKP baru ni, itu memang satu, saya rasa cabaran juga untuk orang lama macam saya. Bila kita start nak buat kelas online kan, rasa macam mana nak cakap, bukanlah sedih kan, tapi rasa alah susahnya, macam mana nak buat, mencabar. Memang rasa macam agak down jugalah masa tu kan. Tapi saya berkata pada diri saya, Ruzana, you have to try this kan. So ni benda baru, dan kita kena sesuaikan diri kita dengan life kita yang keadaan sekarang. Jadi saya slowly belajar. Saya selalu kontak kawan-kawan kat sini, Dr. Syahid, saya sebut nama dia, banyak bantu saya bagaimana nak gunakan teknologi e-learning dan sebagainya. Full use lah kan untuk pengajaran. Alhamdulillah saya sekarang ni tak ada masalah lagi. Alhamdulillah kan. Wow. Daripada kapur tu, siapa sempat belajar dengan kapur dan papan hitam, sampai transparansi yang pakai, yang mungkin kalau kita bagi tahu dengan anak-anak Gen Z ni, diorang pun tak faham apa alatan-alatan yang disebutkan Dr. Ruzana tu tadi. Okay, so itu pengalaman yang panjang lah. Jadi di pengakhiran siri podcast ni kan, mungkin boleh kongsikan kepada kami apakah perasaan setelah melalui sepanjang 30 tahun, dan ini merupakan saat-saat ataupun momen terakhir berada di fakulti secara rasmi. Jadi bukannya lepas ni akan datang lagi, insya-Allah kan, sebagai sahabat dan sebagainya. Apa perasaan nak bersara ni, dan mungkin sempena tu nak menyambut hari raya ni, macam perayaan double celebration ni. Okay, sebelum tu saya nak sentuh sikit tentang FAI, pelajar-pelajar lah, pelajar zaman dulu dengan sekarang. Apa yang saya perhatikan, semua pelajar okey, baik je kan. Cuma pelajar-pelajar FAI ni, mereka ni nampak lebih agak dia macam agresif dan positif. Dia begitu eager to learn something new. Dia memang datang tu dengan semangat. Saya lihat dengan semangat. Jadi bila saya masuk kelas tu, semua dah ready kan, dan bila saya sebut satu-satu tajuk tu, macam contohnya nanti minggu ke-8 ke kita nak belajar tajuk ni kan, saya dah bagi tahu, dia dah search siap-siap dah. Bila saya pergi ke belakang kelas, saya tengok semua dah dengan laptop, semua dah search dah tajuk tu. Semua dah dapat sedikit orang kata maklumat kan. Jadi saya rasa cepatnya. So mereka begitu semangat. Saya memang teruja tengok semangat mereka, dan sikap mereka juga, mereka mature. Kita boleh buat kawan. Kan, dia tak segan-segan. Kalau dia ada masalah pun dia boleh cerita dengan baik. Itu nampak. Kalau mungkin pelajar yang dulu dia agak jauh sikit dengan kita, kadang-kadang ada gap kan. Pelajar sekarang lebih baiklah. Tapi kita kena pandai lah macam mana nak ini dia kan. Okey, perasaan saya berkaitan dengan persaraan ni kan. Sebenarnya saya tak pasti orang lain, tapi banyak juga kawan-kawan yang sebut begitu. Katanya perasaan bercampur. Jadi saya pun bila dah sampai turn saya lalui ini macam dah rasalah kan. Ya, perasaan tu sebenarnya bersampur, sedih dan gembira. Okey, saya pun terfikir juga kenapa sedih kan? Kenapa sedih ni? Okey, akhirnya saya dapat jawapan lah. Sedih dia sebab kita terkenangkan momen-momen indah kita dengan kawan-kawan, dengan pelajar, ataupun rutin kita hari-hari kan, datang berhingkir sama-sama dengan kawan, keluar lunch. Kadang-kadang ada kawan mesej kita, dah makan belum. Kita rasa momen-momen tu macam tak ada lagi yang lepas ni kan, atau mungkin dengan orang lain lah, dengan grup lain dan sebagainya. Jadi kita rasa agak sedih sebab nak meninggalkan kenangan. 30 tahun kan. Betul, lama tu. Lama. Jadi itu satu. Yang gembira dia ada juga. Yang gembira tu saya nampak, saya looking forward for new life lah. New life dalam arti kata
ada kebebasan. Kebebasan tu maksudnya saya boleh tetapkan KPI saya sendiri, saya boleh tetapkan apa saya nak buat, kan? Jadi tanpa ada apa-apa constraint, kan? Jadi bebaslah. Situ nampak. Dan one more thing, of course, yang paling penting sekali adalah saya ada banyak masa dengan keluarga. Itu yang penting lah. So I'm looking forward jugalah. Yang gembira tu kan. Betul. Okay, so itulah perasaan saya. Jadi bila gembira tu macam dengan persiapan raya ni, lagi 2-3 hari nak raya ni. Okay, persiapan raya kebetulan tahun ni memang untuk anak menantu, giliran beraya bersama dengan saya. Jadi kami semua akan berkumpul di Bandar Baru Bangi. Semua akan berkumpul pada esok lah. Esok semua akan beraya di Bangi lah ni. Yes, kami akan beraya di dekat Bangi. saya boleh lah pergi. Boleh datang. So, selain berada di Bangi, ada perancangan untuk ke mana-mana ke bercuti ke apa? Ramai yang sekarang pergi bercuti kan. Perancangan mungkin pada hari raya kedua kami akan bergerak balik ke Kedah untuk menziarahi adik-beradik lah, saudara mara. Kebetulan kami, saya dan suami memang kedua ibu bapa telah pun meninggal dunia. Jadi kami balik untuk menziarahi adik-beradik lah yang ada di sana. Baik. Alright, okay, terakhir sekali, Dr. Ruzana, apa pesanan buat rakan-rakan, buat para pelajar, untuk warga FAI keseluruhannya dan untuk warga UTM secara amnya lah, yang boleh dikongsikan pesanan? Pesan banyak pun tak pandai kan. Okay, sedikit sajalah pesanan saya kalau kepada pelajar tu, belajarlah bersungguh-sungguh, hormati guru. Because di situ ada keberkatannya kan. Bila kita hormat guru kita, sebagaimana kita hormat ibu bapa kita. Tepati masa. Kemudian kepada rakan-rakan, saya nampak warga FAI memang terdiri daripada rakan-rakan yang berpotensi besar untuk lebih maju ke depan. Jadi ada ramai pakar-pakar yang saya nampak memang ada potensi besar, dan mereka ni saya yakin boleh menerajui FAI ke level yang lebih tinggi lagi. Itu sajalah. Alright, terima kasih banyak pesanan yang berharga daripada sahabat kita yang punya pengalaman yang panjang selama 30 tahun. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin kata-kata terakhir ucapan raya ke nak diberikan? Okey, saya dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan, pelajar-pelajar saya, mengenali saya, bekas pelajar lama, pelajar baru, dengan ucapan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin. Saya mohon maaf kepada semua seandainya ada salah dan silap daripada diri saya, dan insyaAllah lah untuk dari pihak kawan saya pun semuanya saya dah lupakan. Itulah yang terbaik kan. Dan doakanlah supaya saya terus diberikan kesihatan yang baik dan happy lah dengan keluarga. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Ruzana. Saya pun dah bagi pihak FAI yang mengucapkan selamat bersara. Terima kasih kerana pernah menjadi sebahagian daripada warga FAI. Semoga menjalani hidup yang lebih tenang, yang lebih gembira dan berbahagia bersama keluarga. Dan selamat Hari Raya juga, maaf zahir dan batin. Okay, jadi itu saja podcast pertama kita buat hari ini. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Berhati-hati di jalan raya, beberapa hari lagi nanti ramai akan travel. So itu saja. Bye. Assalamualaikum. Salam Aidilfitri.